Okey, sekarang kita sampai makam Raja Menewa yang tuan pertama Negeri Sembilan kat kampung Astana Raja Rembau. Katanya orang tadi kata boleh masuk. Try masuk lah. Oh, ada tangga kan, cantik kan sini. Pagar semua. Ini ada penerangan Selamat datang makam Raja Menewa yang tuan pertama Negeri Sembilan. Raja Menewa ialah seorang putera Raja Pagar Ruyung Minangkabau negara barat yang telah dijemput oleh Datuk-Datuk Pengulu Undang dan pembesar Negeri Sembilan untuk memerintah Negeri Sembilan ketika itu telah mengutus tali kejo satu angkatan ketua AU sama oleh Panglima Bandan dan Panglima Bandut diutus untuk berunding dengan Sultan Munim Shah III. Raja Menewa merupakan raja pertama yang memerintah Negeri Sembilan. Nama asal baginda adalah Raja Mahmud, telah ditabalkan di Penajis Rembau pada tahun 1773. Memakai nama Raja Menewa sebelum berangkat ke Seri Menanti. Sebelum jaya merintah, Raja Menewa terlebih dahulu berperang dan mengalahkan Raja Khatib yang diutus untuk membuat persediaan keberangkatan Raja Menewa, namun telah mengisytiharkan dirinya sebagai raja. Setelah berjaya, Raja Menewa kekal memerintah Negeri Sembilan. Baginda Negering dan telah mangkat pada tahun 1795 di Bukit Seraja, Astana Raja. Baginda turut dimakamkan di tempat yang sama adalah Maisuri dan dua orang Parlimen baginda. Okey. Okey, ni makam ni Ada dua lah. Oh, pagar semua sini. Ni makam dia lah. Dia sedekahkan Al-Fatihah lah pada ni semua. Yang tuan pertama Negeri Sembilan Okey lah. Okey. Ada keliling, ada rumah kiri depan ni ada jalan. Kiri nak pergi kota, kanan nak pergi Lubuk Cina lah sana. Okay, boleh datang kalau nak ziarah. Ini punya penerangan dia. Okey. Boleh lah.